Okey. Di sini saya ada tunjukkan produk kami, jus bawang putih tunggal. Jus bawang putih tunggal. Saya rasa dah beberapa VTT dah saya buat. Nak cerita lagi lah, sebab kita dapat feedback orang yang guna jus bawang putih tunggal ni. Alhamdulillah. Ini formulasi kami sendiri daripada A sampai Z. Bawang putih tunggal yang raw mentah tu kan, kopek dia, bersihkan dia kan, dan ada halia organik, ada cukup apple organik kan, kemudian ada Ceylon cinnamon organik, semua yang sesuai untuk orang mengalami masalah penyakit CKD lah, chronic kidney disease kan, penyakit buah pinggang kronik yang rendah potasium, rendah sodium, rendah protein, rendah fosforus. Jadi bahan-bahan yang kami pilih khas untuk orang ada masalah buah pinggang. Jadi maknanya orang buah pinggang pun boleh makan, bukan untuk buah pinggang aja, orang tak buah pinggang pun boleh makan, semua boleh makan. Tapi kita buat ni supaya sesuai untuk orang buah pinggang kan. Jadi bahan-bahan yang biasa digalakkan untuk orang buah pinggang, bawang putih, halia, kulit kayu manis Ceylon kan. Ini memang bagus untuk orang CKD lah, untuk bantu clearkan kencing dia, mana menggalakkan kencing yang lawas, untuk kencing berbuih, kencing kotor, untuk kencing berkeruh kan, untuk clear up kan lah kita punya buah pinggang, insyaAllah. So memang boleh guna. Alhamdulillah, hari tu kami bagi kepada seorang makcik yang umur 70-an lah, yang ada kencing darah tinggi dan juga ada CKD 4. CKD 4 insyaAllah. Alhamdulillah dimakan. Dia ambil ni. Sebelum ni dia ambil jus buah kulim, banyak kali lah jus buah kulim. Lepas tu kita tukar pula jus bawang putih tunggal. So nampaknya dia kata Alhamdulillah, dia punya kencing pun tak berbuih. Kalau kadang-kadang makan ayam lah kan, tak larat juga nak pantang. Ada setengah orang boleh amal diet berasaskan tumbuhan kan, 100%, tak makan berbulan-bulan sampai 6 bulan, ada setahun bodoh. Daging ke, ikan, ayam, susu, telur semua tak ambil, cheese semua tak ambil kan. Ada setengah boleh, tapi kalau orang tua susah. Dia kata dah lah, aku tak selera nak makan kan. Lepas tu ayam tak boleh, lauk pun tak boleh, apa maknanya makanan berasaskan haiwan pun tak boleh langsung, lagi dia tak selera. Daripada tak makan langsung lembik langsung, lagi mudarat kan. Dimakan, dia kata tak apalah, sikit-sikit, jangan banyak-banyak kan. Tapi sejak dia amal jus bawang putih tunggal ni, nampaknya dia kata Alhamdulillah clear kencing ni, walaupun dia ambil tak ada buih. Selalunya kalau dia ambil ayam, dia tak ambil lah daging merah. Saya kata daging merah jangan. Daging merah tak dibenarkan sama sekali lah untuk orang CKD kan. Jadi ayam pun dia saya suruh dia ambil ayam kampung ataupun ayam organik. Itu pun ambil sikit, pun jangan hari-hari. Dah nak sangat nak kata apa, kalau kita kata tak boleh tapi dah kan. Jadi kita kena ada ada hikmah, ada kebijaksanaan lah dengan kan. So jangan banyak kita cadangkan low protein diet. Low protein diet khususnya protein berasaskan haiwan lah kan. Ikan-ikan semua jadi kurang. Dulu dia makan ikan dengan ayam, telur banyak kan. Jadi saya nak advice pun tak sampai hati. Pasal itu saya tak lalu makan ni, tak lalu makan tu. Ni lah saya lalu makan. Alamak, nanti HB dia dah lah 10, rendah lah sikit kan. Kan lagi turun pula. Jadi masalah lain pula. Itu yang tak apa. Tapi slowly dia dah stop. Dia dah kurangkan makanan berasas protein haiwan. Dia dah kurang. So dia ambil sikit. Kalau tak, satu hari dia boleh makan ikan, makan telur, makan ayam kampung, tiga-tiga makan. Jadi kita nak bagi tahu pun sebersalah kan, orang tua. Terlampau rigid sangat pun tak boleh juga kan. So gitu. Tapi Alhamdulillah
dia punya fungsi EGFR dia semakin meningkat langsung meningkat, urea dia makin kurang kan, creatinine dia makin kurang kan. Alhamdulillah. Dia CKD4. Saya rasa dia punya EGFR dah naik 20 lebih, 24 kot. Daripada belas itu lah. Daripada 17 kot. 24. Creatinine pun dah turun dah 100 lebih 160 ke macam tu lah. 150 atau 60 macam tu. So alhamdulillah kan. So yang ni boleh digunakan insya-Allah. Jadi dos dia 1 cup lah. Cup dia saya lupa nak ambil. Dia ada atas ni ada cup. Cup plastik lah 30 ml. Boleh ambil 1 cup 30 ml untuk orang CKD stage 1 ke 2 ke 3 dan 4, 5 pun boleh insya-Allah. Kalau 5 mulakan dengan dos rendah dululah. Ambil setengah cup dah 15 ml ke 20 ml dulu. Lepas seminggu 2 minggu nampak stable kan, boleh tingkatkan dos kan. Jadi 1 cup 30 ml kan. Nanti kemudian dah ada improvement, nampak cantik, mungkin boleh ambil 1 cup 2 kali sehari kan. Tapi dalam seminggu tu mesti adalah rehat sehari ke 2 hari ke, ikut badan benda-benda ni memang kena ikut pada tubuh kita lah insya-Allah. Tapi semua benda ni kita buat sebagai formulasi sebagai makanan berfungsi. Maksudnya dia bukan high dose. Konsentrasi bawang putih dia, halia dia bukan high dose. Dos yang rendah untuk menggalakkan ataupun untuk boost fungsi sel. So bawang putih dengan halia ni terkenal dengan fungsi sel untuk boost sintesis glutathione ataupun dipanggil fungsi detox sel, ataupun yang saintifik ni panggil cellular detox fasa 2 kan, ataupun dia boleh boost NRF2 booster. Sebagai NRF2 booster ni adalah satu jin yang menghasilkan glutathione untuk detox sel, untuk detox sel, untuk clearkan bahan-bahan toksin, bahan waste dalam sel kita lah, sebagai antioksidan, anti radang masya-Allah. Jadi sebab tu kita gunakan untuk orang penyakit-penyakit metabolik lah, kecil manis, gula darah tinggi, kolesterol, termasuk orang CKD juga, sebab dia low potassium, low sodium, tak ada protein kan, semua plant based punya kan. Cuma ada madu sikit lah. Madu bukan plant based tapi dihisap oleh lebah kan, tapi dia punya asal pun daripada bunga juga madu tu kan. Lebah tu sebagai transit je, masuk proses dalam perut dia guna enzim dia kan. So insyaAllah boleh sangat bagus. Dan alhamdulillah dia kata rasa lagi ringan badan, lagi best, lagi segar, macam gitu. Dan kencing pun clear. Masya-Allah. Ini stage 4 punya CKD. Jadi siapa yang nak boleh dapatkan dekat showcase. Saya tak buka beg kuning. Nanti beg kuning ada dalam VTT yang lepas-lepas ada. Saya buka untuk jus bawang putih tunggal ni boleh. Dia tak dia mani-mani buah sikit je manis dia. Ada masam-masam pasal ada cuka apple sikit kan, tapi sedap lah rasa dia. Sedap okey. Kalau jus buah kulim bau dia kuat kan? Kuat. Yang ni tak. Dia tak kuat sangat lah. So saya pun suka minum jus ni. Kalau batuk-batuk sesama ke demam saya minum ni kan. Saya pun galak anak-anak pun bagi ni. Dan pada pesakit-pesakit demam-demam sesama kan, batuk, sakit tekak, saya galakkan, saya syorkan ni lah jus bawang putih tunggal selain pada jus buah kulim tu lah kan. Okay, insyaAllah. So sila dapatkan dekat showcase ataupun TikTok shop kami @nizambidara, 2 perkataan boleh okay, stok ada lagi boleh dapatkan insyaAllah. Boleh diambil oleh kanak-kanak 3 tahun boleh, 2 tahun boleh, tapi dos lah sukatan, mungkin setengah sudutir, 1 sudutir cukup. 1 sudutir dah 5 ml kan. Macam tu. Tekak kering pula lah. Okay, semoga faham